Inquest Zara Khairina, hari ke-35 Inquest. Suara-suara terakhir. Kadang, kebenaran bukan datang dari tempat yang bising, tapi dari suara-suara kecil yang akhirnya berani bersuara. 11 November 2025. Hari ke-35, prosiding inquest kematian Allahyarhamah Zara Khairina. Di Mahkamah Khas Coroner, Papar, 2 saksi kanak-kanak, 2 suara muda, 2 pandangan berbeza. Tapi kedua-duanya membuka sedikit demi sedikit kisah sebenar di sebalik kehilangan seorang anak, seorang pelajar, seorang sahabat. Segmen 1. Deponen ke-42, saksi kanak-kanak ke-33. Saksi pertama hari itu. Deponen ke-42, seorang pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Agama Islamiah Papar. Seorang sahabat yang mengenali arwah sejak tahun 2024. Mereka berkenalan semasa kem Madani di Ranau. Dari situ, persahabatan itu tidak putus. WhatsApp menjadi jambatan kecil antara 2 jiwa muda yang saling memahami. Walaupun hanya berjumpa 2 kali selepas itu, salah satunya ketika Hari Raya Aidilfitri 2025, persahabatan mereka kekal rapat. Saksi berkata, ketika itu Zara datang berhari raya bersama ibunya. Katanya, Zara sangat manja dan hubungan mereka seperti best friends. Saksi menambah, arwah tidak pernah mengadu masalah keluarga atau sekolah. Cuma dia pernah sebut bapanya sibuk bekerja. Saksi juga tidak pernah dimaklumkan bahawa Zara menjadi mangsa buli. Namun, arwah pernah menyebut tentang seorang kawan yang cemburu kerana dia berkawan rapat dengan saksi. Bagi saksi ini, Zara adalah kawan yang baik, periang dan penyayang. Zara seorang kawan yang sangat mengambil berat kepada saya. Dia kerap bertanya khabar, walaupun kami tidak sekolah di sekolah yang sama. Keterangan ini menggambarkan sisi Zara yang ramai kenal. Gadis ceria, penyayang, tidak pernah menunjuk derita. Tapi di dunia asrama, kadang senyuman bukan penanda segalanya baik. Segmen 2. Deponen ke-43. Saksi kanak-kanak ke-34. Saksi kedua hari itu membawa cerita berbeza, lebih tegang, lebih gelap. Deponen ke-43 ialah pelajar junior tingkatan 1 di SMKA Tun Datu Mustafa, tinggal di asrama Rabiatul Adawiyah. Dia mengenali Zara sebagai rakan pelajar tingkatan 1, sering ke dom Zara untuk berjumpa rakan sekolah rendahnya. Namun, di sebalik suasana biasa asrama, ada bisik-bisik kecil, fitnah, tuduhan dan rasa takut. Saya pernah buat aduan kepada guru asrama sebab kawan Zara pernah memulau dan memfitnah Zara kononnya mencuri kad bank. Tuduhan itu akhirnya terbukti tidak benar. Barang pelajar junior tu yang disyaki hilang sudah dijumpai di bilik shower, tapi duit sebanyak RM300 dalam dompet tu dah hilang. Saksi turut menceritakan satu kejadian pada bulan Mei 2025. Zara berjumpa dengan beberapa pelajar senior di Blok B sebab Zara ada tulis buku komik. Masa tu, seorang pelajar junior pun dipanggil sebab katanya ada tulis pasal body shaming seorang senior. Dan ketika itu, suasana mula tegang. Seorang pelajar senior lain datang ke bilik tu. Kami duduk di atas lantai dan pelajar senior tu cakap, kalau aku touch kau ni, saya takut. Zara hampir menangis. Saksi ini melihat sendiri bagaimana Zara dan seorang pelajar junior lain berada dalam ketakutan. Dan pada malam 15 Julai 2025, semuanya memuncak. Malam tu, saya dengar Zara dipanggil oleh pelajar-pelajar senior ke bilik dom lain sebab kehilangan dompet pelajar junior. Saya tengok sendiri Zara dikepung oleh pelajar-pelajar senior lain.
Dia berdiri di hujung bilik dekat katil, menangis sebab dimarahi dan dimaki. Begini kau mahu jadi badar tapi mencuri. Kata-kata itu menusuk dan semasa Zara keluar dari bilik, Awas kau Zara, kalau aku ada dengar cerita pasal kau lagi. saksi melihat Zara kembali ke bilik domnya. Dia menangis bawah katil. Dia cakap, "Aku ndak mencuri, Basial." Dan tak lama kemudian, jeritan bergema di koridor. Saya nampak seorang pelajar junior ahli dom Zara menjerit kuat. "Itulah mencuri lagi, Pukimak anjing." Jeritan itu, malam itu, menjadi antara saat terakhir ramai melihat Zara masih hidup. Segmen 3. Kesan dan implikasi. Keterangan saksi-saksi ini membuka pandangan baru kepada coroner dan masyarakat. Dua sisi, satu menggambarkan Zara sebagai gadis ceria tanpa masalah, satu lagi menunjukkan dia mungkin terperangkap dalam tekanan dan fitnah yang berat untuk ditanggung. Selepas hari ke-35, 35 orang saksi kanak-kanak telah memberi keterangan. Fasa seterusnya akan melibatkan guru, warden dan pentadbir sekolah. Prosiding masih berlangsung. Tapi satu hal jelas, kisah Zara Khairina bukan sekadar kisah tragik. Ia cermin kepada budaya buli dan tekanan di sekolah berasrama. Dalam setiap prosiding, dalam setiap keterangan, suara-suara kecil itu membawa pesan bahawa setiap anak berhak rasa selamat di sekolah. Bahawa tiada siapa patut diam bila melihat kawan diperlakukan tidak adil. Dan bahawa kebenaran, walau lambat, pasti akan muncul. Saksi ini saya ringkaskan merupakan saksi mata. Dia berada dalam dom di mana Zarah dipanggil oleh pelajar tingkatan 4. Dia berada di dalam dom tu selama 15 minit. Dalam tempoh masa 15 minit itu, dia menyaksikan apa yang berlaku terhadap Zarah. Antara keterangannya mengenai keadaan Zarah di dalam dom tersebut ialah Zara dimaki, dimarahi dan dikepung oleh pelajar tingkatan 4. Dituduh mencuri dan Zara menangis. Terima kasih kerana menonton dokumentari ini. Jika anda percaya kesedaran ini penting, tekan like, subscribe dan share video ini. Tinggalkan komen anda dengan penuh hormat di bawah. Dan jika anda atau seseorang yang anda kenal menjadi mangsa buli, hubungi talian bantuan seperti talian kasih 15999 atau laporkan kepada pihak sekolah dan polis. Untuk Zara Khairina dan semua anak yang pernah berdiam diri.